guys, apa khabar korang semua? Harap semuanya sihat hendaknya. Bersama lagi kita dalam channel Yuziapai. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan butang subscribe dan notification bell bagi yang belum tekan sekarang. Jangan lupa. Jom kita teruskan penceritaan kita dalam cerita-cerita seram dan misteri. Let's go. Jadi kedai makanan itu terletak di hujung sekolah bangunan lama, iaitu sebelah kirinya dinding kosong, sebelah kanan dia pula lorong yang sempit yang jarang dilalui orang. Dan kalau malam, hanya satu lampu Kalimantan saja yang menyala berkelip-kelip. Namun yang pelik yang pada kedai itu sentiasa ramai pelanggan. Orang kata bukanlah sebab makanan dia yang sedap. Ada juga yang kata, entah, aku sendiri tak tahu, kaki sendiri yang bawa aku melangkah masuk ke kedai ini. Ada juga yang pernah bersumpah, bila lalu di depan kedai ini, perut secara tiba-tiba terasa lapar, walaupun baru lepas makan. Jadi pada hari pertama aku bekerja di situ sebagai pembantu dapur, Pak Din, pemilik kepada kedai itu, berpesan satu perkara je dengan aku. Kata Pak Din, kalau kau nampak pelanggan seorang yang duduk di hujung meja tu, jangan sekali-sekali kau pernah tegur, dan kau jangan tanya apa-apa pun. Cukup kau hanya hantar sekadar air kosong saja. Pak Din cakap begitu, dia pun berjalan. Dan aku anggaplah kata Pak Din ini hanya gurauan semata-mata. Itu gurauan orang yang dulu-dulu lah. Sehinggalah satu malam, ketika kedai kami hampir tutup, aku nampak seorang wanita berbaju lusuh berjalan perlahan-lahan dengan rambutnya yang panjang menutup muka. Dan aku perasan kakinya tidak berbunyi bila dia melangkah dekat lantai simen. Dia berjalan menuju ke meja hujung dan dia duduk di situ. Meja yang selalu dibiarkan kosong, itulah tempat dia duduk. Dan sebaik saja wanita itu duduk di situ, aku pandang wajah Pak Din. Wajahnya terus pucat lesi. Dan wanita itu bersuara meminta air kosong. Tapi nada suara yang wanita itu keluarkan dengan serak-serak. Lalu aku pun segera menghantar air kosong dan tanpa aku sedar, aku terus bertanya pada wanita itu, "Kak, akak nak makan apa, Kak?" Dan masa itu jugalah wanita itu mengangkat mukanya dengan menampakkan matanya yang hitam pucat, hitam pekat, dengan mukanya yang pucat, dan berkata perlahan-lahan pada aku, "Aku dah makan," kata dia perlahan. Dan dengan sentak itu juga lampu yang tadinya terang tiba-tiba padam. Dan bila lampu menyala semula, yang tadinya meja itu ada wanita dan sekarang kosong. Yang tinggal hanya kesan tapak tangan yang masih basah melekat pada meja itu. Jadi selepas kejadian itu, aku terus tanya Pak Din, aku nak minta Pak Din jelaskan aku apa yang sebenarnya berlaku pada kedai itu. Jadi kata Pak Din, itu bukanlah pelaris yang diminta dengan doa ataupun ayat-ayat yang tertentu. Tetapi itu adalah wanita yang telah membuat perjanjian dengan Pak Din, yang dia adalah penunggu asal bangunan lama ini yang duduk di hujung sana. Kalau tak ada perjanjian dengan dia, Pak Din tak boleh meniaga dekat sini, dan dia berjanji akan melariskan kedai Pak Din ini. Tapi dengan syarat Pak Din harus menjamu dia makan setiap masakan Pak Din setiap malam. Sekian, pelaris kedai makan.